Hari ini aku bawa korang ke satu kampung kecil bernama Sati. Misi aku untuk cari 2 tasik yang paling rare yang pernah aku tengok. Dan juga untuk rasa pengalaman off-road menaiki bukan kar. Aku Nuril Tahir and welcome to my journey. Kampung ni memang tenang gila. Duduk celah-celah gunung. Walaupun nampak simple and marhain, tapi vibe dia memang mahal. Okey, sekarang kita orang ni dekat satu kampung nama dia Sati Village. Dekat kat tengah-tengah ceruk mana tak tahu. So kalau kau boleh nampak sana ada snow sikit-sikit atas bukit tu. Cuaca dia agak sejuk lah kat sini. Ni memang kampung Kosei. So sekejap lagi kita akan pergi ke Kindy Lake dengan Kosei Lake. So memang kawasan ni kawasan pedalaman sikit. Sati ni sebenarnya pintu masuk utama kalau nak ke Kandy dengan ke Kosei. Kebanyakan orang akan bermalam kat sini dulu sebelum start adventure diorang. Bagi aku, ini tempat terbaik kalau kita nak disconnect dari dunia luar. Wow. Selfie dengan Ambu. Ni kenderaan yang Soviet dia. Banyak dekat kampung ni. Style kan? It's a Soviet vehicle dulu, zaman-zaman dulu. So, I guess kita orang akan naik kereta ni juga sekejap lagi nak pergi ke Kosei, but I'm not sure whether this the one sebab nampak macam agak uzur. Tapi mungkin juga tak mustahil ini kenderaan dia. Okay. Interior dia sangat selesa. Bau pula. Macam mana tinggi gila. Tak ada tempat nak pegang. Thank you. Nak ke Kandy Lake ni, jangan harap lah kau nak naik SUV yang selesa. So, kenalkan, The Legend bukan kar. Van era Soviet yang rupa dia bulat-bulat macam roti. Jujur aku tak tahu mana yang lagi kuat, enjin dia ke ataupun tulang belakang aku. Jalan dia memang betul-betul menguji kesabaran. Tapi itulah kan, bagi aku trip macam ni barulah terasa soul dia. Kadang-kadang perjalanan yang mencabar itulah yang kita paling ingat. Ini kita boleh import dia masuk Safari Borneo 4x4. Cik, masuk Borneo Safari, Cik. You ni cantik. Apa ke kelakar apa? Macam ni keadaan dia, huru-hara kat dalam kereta. Jatuh. Bontot pun tak dekat kat seat dia merosot. Dia macam nak jatuh. Dia peluk ni. Dengan taknya seat beltnya, kita melambung-lambung. Rasa takut sakit pula. Woo! The cross people. Yes, no way, snow. Kita betul duduk kat sana. Linkford is 1,000 tenge. Linkford 1,000. Thank you. Oh, ini lagi klasik bas ni. Tengok bas ni. Ada langsir. Lawa gila.
Is this place gazetted? It's not, right? They leave all this tourism stations are the company. They will not allow pickup postcards like what we have screen. Asing dubbing. Woohoo! Thank you guys. Ha! Ha! Masuk mulut. Sure. Bila aku sampai je kat tepi tasik ni, terus speechless. Warna air dia biru yang kehijauan, tapi yang paling pelik, ada batang pokok spruce keluar daripada permukaan tasik. Macam hutan yang kena sumpah. Benda ni jadi sebab gempa bumi tahun 1911 dulu. Tanah runtuh tutup lembah ni, air pun naik dan tenggelamkan hutan. Sebab air kat sini sejuk gila, batang pokok ni tak reput dan kekal terpelihara sampai sekarang. Dah lebih 100 tahun, tapi pokok-pokok ni tetap berdiri tegak. Memang surreal. Sebab awak tak dapat view lah, sini awak nampak je nasib ni je lah. Dia ambil kat audio betul, nampak tu. 这长颈鹿一看要烟，要不要？Seperti lain. Lain. Orang kat sini. Sudah ni foto. Terus kat mana dia orang ni pergi? Tak tahu bawah ni ada lagi tempatnya. Dah cuma dia tak dapat curve tu lah. Orang yang sana. Tadi dah seronok-seronok ambil gambar. Ha. Jawablah. Menapa nak balik? Masa datang tadi tak terfikir kan? Tu dia. Tapi apa-apa pun berbaloi. Okey, atik dua negara akan melakukan aksi kuat lentang. Yang di sebelah kanan saya Zahid, angkat tangan. Dan yang di sebelah kiri Nuril. 1, 2, 3. Allah suruh ke atas aku. Aku ke bawah begini. Asam betul. Pas. Satu, dua, tiga, Ready? 1, 2, 3. Three. Jom. Nyanyi. Okay. Jalan je, galau. Kena sampai.
dia orang tak pakai pickup truck Truck dia pakai bohangka dia panggil. This is bohangka? Bohang. Dah puas melayan view kat Kandy, kita ke Kolsey pula. Kalau Kandy tu vibe dia agak dark dan ada misteri sikit-sikit, Kolsey ni pula memang definisi tenang. Air dia jernih macam cermin. Korang tengoklah reflection gunung tu. Memang tak payah pakai filter, tak payah nak edit lebih-lebih. Nature dah settlekan semua kerja tu untuk kita. Kat sini, memang rasa macam masa tu berhenti kejap. Aduh, sakit lutut aku. Kita Sakit lutut aku. More detailed version Kita beli nak panah tu kita belum. You go first and back. Okay, we have another 5,000 je. 10,000, right? Wali. Tak ada ni lah. Gembira. Sebab tengah mengah. Bo. Oh, dia dah ready dah ada minyak. Alah, tak pancing pula. Oh, tenangnya kehidupan. Elok bro. Yang tengah tu siapa? Okey, kita menuju ke tu. Kita akan menyerang kapal. Kita akan menyerang kapal Isawel. Kita adalah kapal Okey, kita serang. Attack! Lari! Jangan lari. Attack! Kenapa lari? Run! Run. Dah kita ambil pada side tepi. Crash. Game over. Hai, tenangnya di belakang tu. Okey je. Mari ni aku. Boleh. Kurang ni. Kunci. Info tak? Kazakhstan, we love you. Rono ada driver dia orang. Kita biar fashion sikit. Bila aku duduk kat sini, aku cuma terfikir satu benda je. Kandy wujud sebab bencana. Kolsey pula terkenal sebab ketenangan dia. Dua tempat yang beza gila vibe dia, tapi dua-dua tetap cantik. Kadang-kadang, hidup kita pun macam tu. Sesuatu yang pecah atau runtuh tu tak semestinya buruk. Dari situlah lahirnya sesuatu yang indah, yang kita tak akan jangka pun. Yes. Don't you? The happiest person. So, itulah pengalaman aku kat Sati, Kandy dan Kolsey. Kalau korang tanya aku berbaloi tak datang jauh-jauh ke sini, jawapan dia 100% yes. Kazakhstan ni memang penuh dengan surprises. Thanks sebab teman aku dalam episod kali ni. Macam biasa, kalau korang suka vibe video ni, jangan lupa support dan kita jumpa lagi dalam journey yang seterusnya.